Bila kita simpan emas, kekayaan itu betul-betul berada di tangan kita sendiri. Apa pun jadi kat luar sana, krisis ekonomi ke, politik tak stabil ke, selagi emas tu ada dengan kita, nilai kekayaan kita tetap selamat. Kenapa? Sebab nilai emas tu ada pada berat dan ketulinannya. Dia tak perlukan jaminan sesiapa pun. Emas tetap emas. Nilainya berdiri sendiri. Tapi duit kertas, nilai dia bukan pada kertas tu sendiri, tapi pada jaminan kerajaan. Dan jaminan tu pun bergantung kepada kestabilan politik dan ekonomi negara. Maknanya, walaupun kita pegang duit tu sekarang, belum tentu nilainya kekal. Sebab duit kertas ada tarikh luput. Bila-bila masa bank negara boleh umumkan, duit tu tak sah digunakan. Masih ingat lagi duit shilling RM1 yang besar dulu tu? Dulu laku, hari ni dah tak ada nilai. Siapa yang simpan? Sekarang dia cuma ada sekeping logam kosong. Tapi emas, 1 gram tetap 1 gram. Nilainya kekal dari dulu sampai sekarang. Kalau kita nak kekayaan yang benar-benar terjamin, simpanlah dalam bentuk yang kekal. Bukan yang boleh lupus bila-bila masa. Nak belajar lebih banyak pasal simpan emas dan jaga nilai harta sendiri? Follow saya kongsikan berdasarkan pengalaman sendiri. Bukan teori semata-mata.